mempertahankan daripada Persen antara Lintang yang cantik dari Arif Aiman. Namun setakat ini mereka masih bertahan dan jaringan kedua JDT hanya terhasil pada minit ke-33 musim serangkaian penalti. Jadi turning point macam mana kita bincangkan tadi, Rudy? Ya, memang betul. Turning point untuk pasukan JDT setelah kekurangannya pemain pasukan di BMMM. Mereka beraksi dengan 10 pemain dan selepas itulah selepas jaringan ini dihasilkan gol hat-trick Berkesen yang dihasilkan juga 1 minit sahaja jarak memisahkan untuk jaringan yang dilakukan oleh Berkesen. Dan saya rasa memang sukarnya pertahanan pasukan di PMMM untuk mengawal Berkesen ketika pemain ini mempunyai satu dalam saya rasa dalam potensi yang betul baik untuk menjaringkan gol. Dan ini adalah jaringan keempat yang dihasilkan oleh Oscar Ribas di penghujung perlawanan di separuh masa pertama. 4-0 di separuh masa, tapi JDT tidak memperlahankan serangan dan juga rentak mereka, dan terus saja sepanjang permulaan separuh masa kedua mula mereka terus mencari gol. Manuel Hidalgo kita lihat rembatan yang terus ke sebelah kiri gawang untuk jaringan kelima pasukan JDT. Jadi agak tepat rembatan beliau yang dimasukkan menggantikan Oscar Arribas di bahagian pertahanan kiri. Dan selepas itu mereka terus saja mungkin Imran boleh komen sikit, adakah ini jaringan yang sendiri yang terhasil akibat kerana mereka tak sempat settle down sebenarnya? Ya, betul. Dan kita dapat lihat bagaimana kelang kabutnya pertahanan pasukan di PMM. Dan kita dapat lihat sendiri terlalu membiarkan di bahagian kiri dan kanan terlalu bebas. Itu menyebabkan kesukaran bagi pemain-pemain di PMM untuk menghalang daripada pemain JDT menjaringkan gol. Dan kita dapat lihat gol yang terhasil dari antara Lintang yang cukup baik di belakang pertahanan daripada Hidalgo, disambut baik oleh Berkesen. Dan kita tahu jika diberi ruang dan waktu yang lama kepada pemain-pemain mereka bergerak bebas, ini